Korang tengok paku ni? Ni paku tau. Tapi kenapa lain ni? Inilah dia, paku rivet. Jom lah aku tunjukkan cara nak pakai. Kenapa? Betul lah kan? Kau salah Betul, memang tak boleh pakai hammer pun. Dia kena pakai riveter. Sebenarnya paku ni dia banyak jenis tau. Tapi yang ni kita panggil blind rivet ataupun pop rivet dari aluminium. Banyak je. Ada yang galvanized, ada yang stainless steel. Caranya senang je. Benda yang korang nak cantumkan tu dia ada lubang. Tapi kalau tak ada lubang, korang lubangkan sendiri lah. Okay, yang ni korang kena betul-betul ingat. Pastikan lubang yang korang nak masukkan paku ni dia ngam-ngam. Yang ni longgar. Kalau tak jadi macam ni. Yang ni cara yang betul. Mula-mula masukkan paku rivet ni ke riveter. Tekan sikit riveter ni supaya paku rivet tu dia tak tertanggat. Masukkan kat lubang, tekan riveter sampai maksimum. Untuk putuskan, tarik semula riveter dan tekan lagi sampai dia putus. Paku rivet ni kalau dah pasang, susah gila nak tanggal. Lebih bagus daripada skru. Macam dah tengok kan? Jadi kalau korang nak riveter ni, korang tengok sekarang.